Selalu kita beli yang 5 kali seramai ni, okay? Selalu kita beli yang ni kan. Tapi sekarang ni dia dah ada yang besar tau. So kalau dah kecil ni harga dah lebih kurang 60 lebih. So besar ni dalam 100 lebih. So lagi untung yang ni lah. Sebab apa? Sebab yang kecil ni dia punya berat dia hanyalah 30 gram sahaja. Okay? Yang ni berat dia adalah 80 gram. So ni lagi untung sebenarnya besar kalau selalu pakailah untuk apa? Untuk setiap hari kan. Jadi better kalau yang pakai betul setiap hari, ambil je yang besar terus, lagi untung sebab dia punya gram lagi banyak. Jadi hari ni kita nak unboxing lah yang besar ni, nak tengok botol dia macam mana. Kalau yang biasa yang kecil ni kita tahu dah besar ni je kan. Jadi kita buka dulu dia punya ni. Yang ni sekarang ni dia orang tengah promo tau. Jadi cepat-cepat dah dapatkan dekat Watson. Sebabnya kalau nak beli online takut tak ori. Tu je jangan risaukan, tak ada benda lain dah. Kena tak ori habis dah. Okey. So tengok dulu macam mana dia punya isi dalam. Okey. Oh. Wow. Dia macam ni rupanya. Okey. Dia botol tekan macam ni. Okey, nampak ni lagi okey daripada yang ni kita celup-celup. Yang ni tak ada celup-celup dah. Okey. Botol pun cantik. Tengok ni. Mana lagi berbaloi antara dua ni. Kan? So kalau siapa yang nak beli tu, better beli je yang besar daripada yang kecil ni kan. Kecil ni cepat habis. Ni dapat 80 gram, lagi banyak berbanding ni 30 gram je. Sebab ni kalau 2 kali harga dia dah 100 berapa 120 lebih, 130 lebih. Yang ni baru 100 lebih. Lagi murah yang ni. So beli je yang ni. Okay, so jadi inilah dia dah unboxing dah yang besar. So better kan dapat yang besar dan baca betul kat depan ni. Sebab dia ada lagi satu tu takut tertukar. Yang tu murah sikit. Okay. So inilah dia. Okay, itu saja tu review kali ni.